Tengok tu pesanan dia. Mu ikutlah dengan dua orang selepas aku. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Dia suruh ikut. Ambil daripada hadis Nabi tadi, suruh ikut. Umar buat kumpul setakat tu. Bila kumpul dia kata, ini sebaik-baik bid'ah. Tu ulama himpun tu. Ni ulama kata himpun. Kalau kita nak himpun macam mana? Kadang-kadang kita himpun tu hak Umar, nu hak Nabi sendiri. Tadi nak pakai hadis sahih. Telerak pula dah. Habis tu kata dia tak faham, dia melagi ikut rasa. Kita pening dengar. Ni Umar kata sebaik-baik bid'ah inilah mana? Yakni solat di qiyam Ramadan secara berjemaah tiap-tiap malam. Siapakah hari ni? Pas dia kaedah pula. Bila sahabat buat suatu perkara, sahabat lain tak ada tegur apa.